Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq. Hari ini saya akan buat projek untuk subjek khidmat masyarakat MPU 3412. Saya akan buat kepuk untuk arwah atuk saya dekat kawasan perkuburan ni lah, dekat Masjid Binjai Jaya. Kepuk ni saya akan buat bersama dengan tukang buat kepuk, 2 orang lah, dan akan dihadiri dengan ahli keluarga saya yang lain. Masalah dekat sini, kepuk perlu dibuat sebab ada masalah anjing liar. Ada sekawan anjing liar dalam 4 ke 5 ekor yang selalu duduk kat sini. Kadang-kadang masalah anjing ni yang dia suka korek-korek kubur lah, korek-korek tanah. Jadinya kita nak elakkan benda tu daripada terjadi, kita akan pasang kepuk untuk arwah atuk saya lah. Aktiviti yang kita akan buat hari ni, kita akan bersihkan sedikit lah kawasan kubur arwah atuk saya dan arwah nenek. Macam cabut-cabut rumput, dan saya akan bantu tukang bawa kepuk tu untuk bantu pasang kepuk lah. Kita dah deal dengan tukang kepuk tu, so nanti kan kita akan buat, saya akan buat dengan dia lah untuk bantu pasang kepuk tu. Bulat tapi dia terus. Alhamdulillah, selesai sudah. Kita buat kepuk arwah atuk. Kalau kita boleh lihat dekat sini, cantik lah kita buat. Sebab saya cuma membantu tukang kepuk tu, dia orang pun dah ada pengalaman yang banyak kan. Apa yang kita dapat dekat sini, nilainya pertama ialah kita ada sifat, kita ada rasa tanggungjawab tu, sebab kita perlu untuk pastikan kawasan kubur ni berada dalam keadaan selamat. Memandangkan masalah dekat kawasan perkuburan ni ialah anjing lah, yang dia suka duduk kat sini. Jadinya ini adalah salah satu langkah untuk kita bendung daripada dia kacau dekat kawasan perkuburan ni, terutamanya dekat arwah atuk saya lah. Yang kedua ialah sifat kerjasama. Walaupun saya tak membantu banyak, tapi at least sedikit sebanyak saya dapat sumbangkan tenaga lah. Macam saya tolong cabut rumput, saya tolong pacakkan batu nisan yang baru dekat kubur arwah atuk saya ni. Berat rupanya. Saya ingatkan batu nisan ni ringan, rupanya berat. Sebelum ni kita pakai kayu, kita cacak je, ringan je. Rupanya bila kita dah tukarkan dengan batu, rupanya tak sangka benda ni berat. Adalah lebih kurang dalam 5 kilo lebih kurang. Sifat kerjasama tu ada, sebab kita buat dalam satu kumpulan. Ada yang nak pasang kepuk, ada yang gali-gali tanah ni, ada yang tolong ratakan batu, ada yang cantum-cantumkan kepuknya. Okey, yang ketiga ialah sifat hormat menghormati. Kita perlu menghormati orang yang telah meninggal dunia, walaupun dia dah tak ada dekat dalam dunia ni, tapi kita masih kena hormat rumah yang dia dah tinggal sekarang ni. Kita perlu jaga kebersihan, keselamatan dekat kawasan perkuburan ni lah.
tak nak ada macam kita tak nak naiknya semak samun, kita tak nak hadirnya binatang-binatang berbisa macam ular, kalajengking dan macam anjing. Okey, itu sahaja. Semoga video ini mendapat manfaat kepada semua orang. Terima kasih.